Anda sedang mendengar Backyard Boys Podcast. From Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak we just to Kampung Fajar dalam Long Hill. Simba kata cause we real, come lepak di Backyard Boys. We just the realest, not the illest, just nonsense but no less. Sisike to Long Hill, dari 07 to Long Hill, kita lepak we just chill. Simba kata cause we real, come lepak di BYB sama Bukit Yasin, insya will be. Hello, selamat kembali di lagi satu episod Backyard Boys For Real. Masa lalu pengajaran berharga. Lagu tu. Oh, lagu tu. Before that, Shin, kau tak kita serumpun. Apa dia? kau tak ada Miss Megas Ku Pokemon? tanam Miss Megas? Yang aku tunjuk kau tu tak ada lah. Kau masuk podcast kau terus buat Pokemon Aku dah lama tak main. Serius. Dia tadi apa? Pokemon, Miss Minus. Miss Megas. Miss Megas. Apa sih tu? Psychic Pokemon lah. Aku Bukan Miss Rivers. aku randomly text dia. Aku cakap, Syah. Miss Rivers kan? Hah? Miss Rivers kan? Miss Rivers Porn Star Jangan. Tak kau. Yang ni kan, yang dia rambut panjang, dia macam Tangela. bukan, itu Gardevoir. Itu Jinx. Kan, kau nak Gardevoir. Jinx ya tu rambut panjang. Jinx bibir tebal. Tak, tadi that time aku Kau tahu Jinx bibir tu pasal apa? Pasal Snorlax tidur, dia nak tiup tu flute, dia tak tiup, dia sedut. Okay. Aku ada satu teka-teki fast one lah. Masuk ni kira dah random habis tau. Random Cakap nak habis pasal lah. Reservis. Apa? Cakap nak pasal Reservis. Okey lah, teka-teki kau lah. Tak apa, teka-teki tu aku dah lupa. Kau memang memang jinx kan kau ni. Okay. So Okay. hello guys. Hello guys. What's up guys? What's up guys? Aku just nak minta maaf kat kita punya pendengar. Macam kita cakap, kita dah lama tak rekod. Jadi kita dah honestly dah mengarut dah ni. Yalah. Dah jam gelap. Bukan kita tak boleh kita plan. Yes, correct. Just kita nak masuk tu, kadang-kadang kita fikirlah. Aku rasa kau namakan ni 2 episod apa? Go with the flow 1, go with the flow 2. Alright. Go with the flow lah. Tak, tapi korang lupa kita punya konsep is lepak bawah blok. Betul juga je. Takkan korang lepak kat bawah blok dengan member korang, habis tanya hari nak bawa siapa? Tak ada, turun bubal je apa. Macam pikir kosok dah. Tak lah. Natural. We so fat yo. Aku Shanas yang 3GP. Salah lagi. Okay, so recently aku baru ROD. Okay. Yes. Congratulations my brother. So ROD sure. Yes, it was a fantastic last 5 days with my brothers in arms lah. Senang kata fantastic lah. Kita had a lot catching up data kita buat. Okay. In macam each othernya life. Correct. Semua, tapi the highlight is kita punya MR, kita call it MR parade lah. MR parade, senang okay. kata untuk senang understand. Sebelum tu last one quick question. Apa? Nangis tak? Tak. Okay, continue. So the parade was held at Sentosa Tanjung Beach. Ingat kau nak pok-pok ni nama Tanjung Beach lah. Okay. Kan this is the first time aku dengar ada Tanjung Beach dekat Sentosa. Aku tak pernah dengar. Apa siang kau? tak pernah dengar? Kau buat apa selama ni? Kau tinggal kat mana? Bro, limit aku pergi Palawan Beach je. Kau pergi Siloso? Aku tak to be honest, aku tak pernah pergi Siloso. Tak pernah? Tak pernah, aku cuma pergi Palawan Beach. Yang ada bridge apa? Palawan lah. Palawan. Beach. Okay. So Palawan, Siloso, Tanjung Beach lah. Betul lah 3 aku tu. didn't know there was Tanjung Beach. Siloso sebelah ujung sana. Sebelah tak tahulah. yes. Tapi aku tahu ada 3. Okay, saya kata kalau turun dia tu kan, Siloso is on the right, Palawan is on the left. Kau jangan Tanjung bayar Beach, ringkas boleh. Turun dia punya tu. dia Habis punya- kan? Dia punya train. Monorail? Monorail Okay. dia. Siloso on the right, Hmm. Palawan on the left, Tanjung Beach far left. Understand. Okay, Okay. so Sana ada tempat makan. yes, ada tempat makan juga. Okay. So it was held there. Nasi padang it tu was sedap. held- Bagilah cerita dulu. Diam. So Okay. that day was epic sikit lah. Epic Okay, so family members semua dah turun. Okay. Dah duduk kat tent lah. Then kitanya parade was on the sand. Okay. Depan kita ada satu shelter ni where all the commanders high up yang turun untuk tengok kita duduk. Sekali aku punya commanding officer
Commanding officer, okay. CO ya. CO OC ke CO. CO, okay. CO tengah giving the last speech of the day lah. Okay. Dia tengah tu speech kira korang punya kepala naga. kepala naga kita lah. Okay, kepala So naga. dia tengah berbual kan. Mhm. So kita semua diri actually the parade was supposed to be 50 minutes 50? 50 minutes. Okay. Okay, because there's a lot of award to be given. Speech was supposed to be long. Sekali kita semua tengah pelan-pelan tengah diri, family member tengah ambil gambar, bla 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 bla. Sekali kita semua tengok atas sikit tau. Semua dah nampak shit. Asal? Hujan dah nak masuk. Oh, damn. Hujan dah nak masuk. So tu kira kan macam okay, harap hujan pergi di other way lah. Correct. Tapi tetap hujan. Tetap hujan, okay. So tapi yang how hujan masuk tu, that was epic lah. So bila dah turun, komander aku tengah bagi speech, kira kan berbual pasal kita punya past, kita punya what we did in kita punya ATAC lah, kita punya mission, kita bla bla bla. Sekali just nice hujan turun lebat. So komander aku pun bawa hujan, kita bawa hujan, kira kan dah macam betulnya askar, kira kan Pascal lah kira korang. Pascal, kira hujan pun kita rempur lah. I see lah. Terus that speech kan, aku boleh dengar pelan-pelan daripada aku punya commander officer tu tengah bagi speech tu kan. Boleh dengar tau, dia fast forward dia punya, dia Of macam course fast lah. track dia punya ni. Sebab dah lebat gila. Okay. Dah lebat gila. Terus dia bagi macam the last, kira kan the last shot macam tough and effective. Terus kita semua macam tough and effective. Spartan lah kira tagline kan. Spartan kira kan dah bau hujan dengan Spartan kira kan dah gila babi lah. Tapi aku pakai kacamata apa? Betul. Aku ada pakai kacamata. Semua lagi ni dok, tak nampak depan. Dah tak nampak lah. Dah berpasir lah. Dah nampak foggy lah. Lepas tu semua terus main hujan lah. Kita main hujan. Main hujan lah. Bukan golek-golek lah, bukan golek. Understand lah. As in kita ambil gambar hujan ni semua. Tapi get it was a pleasant experience. It was Okay, sekejap. Kau cakap 5 days, correct? Yes, correct. 4 hari tu apa? So first day kita Main hujan. training main hujan. Tak lah. Okay. So first day masuk biasalah briefing. Okay. Ni. Terus the second Ni. day. Dia suka ambil ringkas sekarang. Ni. Dia ingat orang faham apa. Biasalah baby ni. Okay. Ambil hari briefing. Briefing, diorang explain what's going on the next 5 days ni semua. Okay. Then basically first day nothing much. Okay. Second day was kita punya shooting, combat shoot. Shooting. Shooting ni pun ada satu cerita. So kita combat shoot, kita go in the shooting range as a team of 6 lah. Okay. So semua team kita kena ada hit di certain point untuk semua orang dapat marksman. Understand. Okay. Alright. So aku ada satu kawan ni lah. Kawan, okay. Kawan ni kita tahu dia kalau dengan kita, kira kan siang-siang sebelum kita begini shooting, kita tahu kita the last one akan reshoot. Understand. Asal lu? Jadi ternyata aku reshoot 6 kali. Kau reshoot 6 kali? Tak, aku punya team reshoot 6 kali. Asal? Because of one of kita punya fighter. Bobo he's just not good at shooting lah. I see. Sebab aku tembak 121. Okay. The rifle like kita, the standard rifle lah. Alah, korangnya So wife dia tu lah. tembak saw. Saw Okay. ada sikit leceh. Sebab aku ni ada scope, so aku boleh aim. Okay. Dia tak ada scope, dia kat inside. So Scope dia berapa tu kau ada? Apa? Apa dia? Ada berapa scope? Aku 7. Betul lah. Satu lah. Aku pakai mata sini. Relax. Strong eye. Strong eye. Strong effective. Okay. Okay, so kita end up kita reshoot. Dia ada dua type of shooting. Okay. Day shoot, night shoot. Okay. So kita day shoot kan. Kita repeat I think 5 time. Okay. Terus diorang cakap okay, why not korang make night shoot. Okay. Adjust korangnya night shootnya points lah. Okay. Kali kita semua dah macam, kau tahu dah 50-50. Sebab pada kita day shoot, kita can do better than night shoot. Tapi enak kita ikut diorangnya suggestion, ambil night shoot, finally dapat. Kira pas lah. Kira that marksman lah. Semua marksman. Terus kau nak, so sebab kita the last section tu tembak. Okay. Dan kita keluar daripada that shooting range, masuk the waiting gallery. Mhm. Sekarang kawan-kawan aku yang lain semua komando-komando aku, sebab diorang tengah cheer kita, sebab diorang semua
kes Amit 1 kali atau 2 kali Dah je biasa tembak. lah. Terus kita je 6 kali. So diorang semua dah kes di straight line. Kita masuk, kau tahu dah macam congrats. Apa ni, kawan aku yang tak tembak ni kena sepak kepala. Normal lah. Tapi pernah tanya saya dia tak boleh tembak. Takut Tak, pasal orang takut. Dia bukan takut. He just not good at it lah. I see. Tapi tapi so susah Syul. the gun he is berat using Okay. is very hard. Okay, tak kenapa aku tanya? Pasal dulu kan aku tak dengar time cut kelas. So kalau kau pakai iron sight kan kau kena tengok benda ni. Habis dia kat tengah-tengah benda ni. Dia bagi aku pakai mata aku ni. Kan? Dulu aku tak dengar kat kelas. So aku tengok benda ni je. 2. Aku tak tengok benda ni. Jadi memang bullet dia dah merepek. Yalah, tembak. sebab kau nak kena angle kau kena. Yes, dia mana satu tak tahu lah 2 1. Tapi aku rasa member kau mesti ada reason tau. Ada yang takut. Maybe. Nervous lah. Terus dia time kita dah sampai camp, dia buka baju dia. Ada apa ni, rifle butt nyemak rasa. Sebab dia tembak banyak kali, dia recoil hentak dia punya badan. Dah banyak kali. Dia dah sampai dengan instructor kat tepi dia dah sampai pegang kena tembak tau. Adjust kena macam nak tembak. Adjust. Tu je. Adjust. Kena cukai lagi. Okay. Tu. So the third there's nothing much. Then the third day IBPT. As you guys know, come on lah. Okay lah. Aku fail normal lah. Tak payah cakap banyak lah. Then on the 4th day, just rehearsal for the 5th day punya parade lah. So the 5th day was the parade lah. Yeah, it was. Happy ROD tau bro. Thanks lah. Not apa tu? Not. It's not a usual wish tau. Susah nak jumpa orang yang ROD. Terus aku bilang partner aku lah. It's a good thing that kalau aku dah kahwin, aku dah tak payah alami reservist ni. So tapi aku cakap it's a bad thing untuk aku. Pasal lah? Sebab there's no holiday from wife. Tak, aku gerang dengan partner aku. I see. Pasal ada certain reservist macam apa korang panggil Get kalau away, kat Loki Loki. Kan lepak sikit kan. Yes. Understand. So but then at the end dapat jam lah standard. Apa jam dia kasi? Aviator apa lah? Aviator Army issue. Kau pun dah dapat lah? Tak, aku pernah nampak. By right aku punya batch squad dah ROD. Tapi but that time aku defer tak, aku bukan defer. Aku was under waiting list. Pasal aku was deployed to a new unit. Okay. So aku punya batch is a second new batch untuk masuk this new unit. So after I think 6 or 7 years baru dorang issue aku. I was under reserve for almost 6 years. Okay, kau bila ROD ni? Lagi 3 tahun. 3 cycle lah. Another 3 high key lah. Okay. Kalau tidak memang dah habis lah. Lagi satu aku ada satu member rapat ni dekat apa ni? Dekat reservist aku ni. Aku quite close to him lah. Kau tegak dia ajak aku buat apa? Dia ajak aku kawan-kawan aku buat apa? Main hujan. Salah. Main Tamiya. Tamiya. Memang kau hantu lah. Dia tunjuk aku dia Tamiya, aku cakap gila babi lah. Dan dia lagi satu boring-boring kau tahu dia main game apa aku? Apa pula? Pokemon. Memang Dapat main trade lah. Pokemon korang lah. Of course lah. Tak ada, dia ni suka. Nanti tiba-tiba dia mesti aku minta Pokemon card. Dia mana? Dah ada itulah Pokemon apa nama dia? Pokemon TCG Pocket. TCG aku dah delete dah. Dia dah delete dah. Sekejap aku je. rasa masih ada. So that was aku punya reservist story which aku nak share lah kan. Share aku enjoy and at the same time sedih juga. Sebab aku tak kalau kau tengok aku Instagram aku tak post aku punya social life sangat pun. Tapi ada ambil gambar okey lah buat kenangan. Ada definitely lah. Jadi boleh bilang cucu nanti. Cucu Atuk dulu. Atuk dulu nak habis tembak 6 kali lah. Atuk tembak orang punya. Atuk tembak Anu. Atuk tembak keluar bapak kau. Alamak. Atuk punya. Lain pula dia masuk tembak tu pula. Teruk hari kita teruk. Apa. Okay. Next flow Tak. Ni buat driver kau tak. Aku cakap kita nak kena duduk sini macam aku cakap kan. Tadi kau sambil masak. Tadi kau ada cakap dengan aku lah kau nak berbual something. Ya. Aku nampak ni video pasal ini 2 budak
2 budak. Okay. Ni 2 budak dekat tangga HDB. Tangga HDB. Okay. Multi-story punya tangga. Stop. Kau rasa diorang tengah buat apa? Main lah tangga. Salah, aku dah agak mesti ni dah otak gitu. Bilang dia sikit. Orang sudah pau orang punya barang-barang apa, Lala Move apa semua, Lazada lah, Shopee punya barang-barang. Alamak, parcel punya ni Parcel Siul lah. banyak. Habis aku tengok macam, habis few of the comments lah, cakap macam kira memang bad comments on them. Habis aku rasa the video dorang try to explain, cakap ni pasal dorang tak ambil dari rumah orang, tapi is like daripada kapak orang letak satu longgok gitu. Kat bawah. Setahu aku memang there is a company that does parcel delivery within estate kan. So kadang-kadang dorang will drop off parcel, nanti Betul, pasal dorang nak arrange apa? estate punya delivery will hantar. So macam pada aku Sekejap, video dia is apa? is Dorang tengah buka ke? tak, dorang tengah kira tengah sift through pasal-pasal, ada yang dah buka, that kind of thing. Oh shit. Habis pada aku macam, engkau orang beli parcel bayar pun pakai duit. Habis engkau just nak pau macam itu, bukan barang kau. Budak tu ni budak dua ni macam ada muka dorang lah. Ada. Dorang umur berapa? Roughly. Aku rasa Belasan lah. tak lah, aku rasa lebih daripada belasan lah. Is it? Okay, so Maybe early 20s from what aku lah, nak aku tengok video, it started off with just this random uncle rasa. turun tangga dengan video. Terus dia tanya dua budak, apa korang tengah buat? Ni semua lah. Terus budak ni cakap lah, diorang tengah sorting the parcel ni semua. Okay. Untuk delivery whatsoever shit lah. Okay. So aku tak dengar sangat the full clip. Then aku baca dia punya komen je lah. Ada orang cakap uncle tu just jump to conclusion. Ni tak tahu dia memang tengah sorting out ke apa. Betul. Aku dalam video tu aku tak nampak betul-betul whether diorang buka ke tak tu video, sebab aku nampak diorang pegang. Okay. Yes. Then perempuan yang dalam video tu dia comment on that video juga. Dia cakap, dia explain what are they doing. Okay. So what they were doing is tak salah aku, something about they are sorting out the parcel. So diorang yang deliver lah. Yeah, maybe they are the one that deliver. Ni lagi aku tak tahu whether how true her statement and how true the uncle's statement is lah. But this is to which is Cuma it's a bit peculiar pasal dorang. Peculiar. It's a bit peculiar pasal dorang buat dekat tangga lah. Pasal usually orang buat bawah blok kan. Tapi to be honest, mana-mana yang senang pun aku pernah nampak macam kat blok aku, dia tinggalkan kat depan lift tau. Habis dia pergi naik dulu hantar. Oh ya, ada orang tu ada. So untuk aku, sebab meja kat kan, kadang-kadang kau tak troli, kau ada banyak parcel, tak nak angkat pun berat. betul. Mata untuk because Singapore is quite safe lah. Correct. Kan, so they trust people, don't just letak situ kan. Aku pun pernah nampak juga orang buat gitu. You know what? Aku rasa aku nak advise kat Tapi aku rasa I mean like pasal from the comments aku baca, banyak cakap orang pau tu benda. Pasal aku pun tak sure macam dia cakap kan. betul. So like, tapi this thing is happening. Correct lah, of course Pasal lah. this thing is happening whereby orang kadang delivery, orang letak parcel kat dalam rumah. Betul. Kadang dia. So macam pada aku macam, asal why must you go to the extent of, yalah memang ada orang block shopping, cokong Betul. barang ni semua, tapi benda tu kau tak tahu apa dalam. Betul. Benda tu pun bukannya berharga pun. Betul. Kau nak pau orang punya barang buat apa? Kira luck lah. Tak, Kena imagine pau kalau kalau Kira apa? Mystery gift lah kira. mystery gift buat sendiri Kena orang order suara dalam lah. Tak, imagine kalau benda tu orang order is like benda keperluan, like really important for their health. Okay. Ya. Itu korang ambil. Aduh. Okay, aku just nak cakap dekat whoever lah, I think, let me say in English, whoever is doing all these things, I'm gonna tell you what I tell my daughters. Not your thing, you don't touch. Simple one. Not your thing, you don't touch. Alright. My third time I repeat not your thing, you don't touch. Okay, fourth time sikit. Not your thing, you don't touch. Ya, sebab tu sekarang If your thing you touch yourself. aku lupa from this Singapore brand. Most of the houses sekarang aku tengok they started to buy this thing where it's a parcel drop. Okay. So dia macam buka tutup buka tutup. Sekarang ada, aku lupa apa dia, member aku yang rumah pun dia ada this thing. Dia macam letter, is like a Macam letterbox tapi untuk letterbox delivery. lah. Ya, kat luar rumah, which is good lah. Kalau minimalist tak suka. Kat luar kalau dia tak nak ada apa-apa. Minimalist Minimalist, yes. Aku rasa lah tapi benda ni ialah tu preference masing-masing. Betul Tapi lah, kalau betul. aku rasa kalau aku rumah aku nak ada ni benda.
Macam aku Aku rasa a good thing lah. Kau release lah. aku akan usually aku akan suruh drop off kat yang kata tempat yang neighborhood yang kau boleh datang and collect. Oh ya. Dia macam pick up point kios lah. Kalau kau tak dekat rumah lah. Ada kios lah. Ya, ataupun ada yang box. Oh yes. Kau kena unlock sendiri. Kalau tak pun kau macam ada kat bawah blok aku ni kedai handphone. Dia buat macam kau boleh collect parcel kat situ. Kat rumah aku ni is kedai ikan. Kedai ikan. Kedai ikan. Ada actually sekarang pun ada Kedai mamak pun buat tau. Ada certain rumah dorang boleh register as a drop off point. Correct. Kan. Cuma kau punya rumah kena ada always ada orang lah. Pasal aku pernah put apa ni letak kat this drop off point which is a house. Habis kita pergi rumah dia tutup. Habis kita macam so rupanya dia dah update. Tapi yalah kita tak check. Tapi untuk aku macam Salah. Tapi kau pun pernah kena kan barang kau dempau. Pernah? Makanan kau? Makanan kau. Janganlah, uncle tu dah sui lah dengan aku. Tak, senang kata 7-Eleven pun ada sekarang this kind of service sekarang. Betul? Yeah, so sekarang there's a lot of way korang boleh secure korang yang parcel. Betul. Of course kalau korang still berani, macam aku hantar rumah je lah. Aku tak ada kisah lah, hantar rumah je. But like of course benda-benda gini parcel stealing lah orang kata. Betul. Parcel stealing ni normal. Budak-budak tak ada kerja. Dia nak thrill lah. Parcel thrill. stealing is one. Kalau- Lagi satu is block shopping lah. Sebab tu aku cakap kalau vlog shopping kita boleh tanya Yasin. Kenapa? Kau champion? Tak adalah. Kau kan dengan kawan kau curi Aku block viewing. Oh block viewing. Tak pasal recently ada video juga. Ada block lagi? shopping. Dua budak perempuan dorang kira aku rasa block shopping lah. Orang punya slipper. Alamak. Tapi dia kena caught red-handed lah. Neckerman lah. Dua-dua kiri. Tapi dekat dia punya the person that actually posted the video cakap anak dia bersifat kena curi kan. Dia cakap apparently one of them dah kena tangkap. Okay lah. I mean at the end of the Aku day rasa orang dia nak thrill lah. Kalau kau continue tu buat ni satu hari mesti kau kena. Sepandai-pandai tumpai melompat atas ni yang jatuh je. So macam tadi yang cakap no, I think don't touch. Dah itu nanti easy lah. It's easy. But anyways, go with the flow. What's the last package korang beli? Aku beli satu ni aku nak share boleh. Aku ada baju hitam. Kebaya pula. Tu hari aku pakai tu. Apa? Kurta hitam kan. Kurta hitam. Habis wife aku pun ada satu baju hitam lah, macam baju Melayu tu kan. Habis kau tahu lah tu hari kita this year raya banyak sangat keluar kan. Habis tak Ya nak- aku notice lah. Nak repeat ni kan baju sama. Tak pasal ada apa tau. Kan tu hari ada apa? Good Friday. So Thursday malam keluar raya pasal Friday tak sekolah. Habis lepas tu Friday keluar, Saturday keluar, Sunday yang short time ni pasal besok sekolah, you know. So Busy lah. ya busy. So aku takkan nak repeat baju raya kan. Sekali aku ada ni baju hitam, wife aku pula ada baju hitam. Habis anak-anak aku tak ada baju hitam. So kita tengah fikir mana tu aku macam aku pergi Shopee. Ada satu orang beli ni latest punya kebaya budak-budak ni $7 Oh dari cantik. Indonesia. Cantik. True to size. Aku buka pasal aku tengah solat Jumaat tu. Tengah solat Jumaat aku scroll tengok member aku dah tepis kat aku. Long hill dah tepis kat aku. Dengan khutbah jangan pakai handphone. Baik lah. Dia play safe selalu dia tu. But anyways dia dah tap aku bagi aku cakap okay lincah bawa picture order sekali datang betul-betul true to size lah. Power lah. $7 $14 two piece. Very good lah. Kira kan apa Singapore in stock lah kat Singapore. Tak tahulah kena tunggu dia datang. Tapi memang berapa lama? 2 ke 3 hari dah sampai. That means Ya, in stock kira lah. aku memang order Friday kan. Pasal memang next Saturday tu kau nak keluar. Oh okay, yes. faham, So that was the last pasal aku order. Korang last pasal korang order apa? last pasal aku punya phone case ni. Tapi dah jatuh tadi. Dah jatuh tadi ya. Dah jatuh nak sedap ke hati apa dia cakap durable juga. Cik. Padahal dah bunyi kelepek-kelepek kat sana. Sedapkan hati lah. Ya so aku last Syah macam ada apa? Last pasal 0.5. Blip. Itu kena blip. tak ni lah. pantat lah kau si. Tak lah. Macam Masa mata- aku 0.5 nya kamera. Untuk aku lens. macam mata lah. Apa dia? Mata punya macam apa ni? Ketul dos nano drop untuk lens. Nano drop untuk lens. Macam jadi kau punya lens tak fog up dekat tempat saya. Ini macam coating of lens. Macam something like that. Nano coat. dia boleh coat kau punya lens so dia tak fog up. Kalau air kena dia akan. Alah itu baru apa aku okay. cakap. Apa kau repeat? No, aku just trying to understand. Okay. Sorry. Just trying to understand. Sorry lah. So, okay. That time. Tengah Google pun. Tak lah. Ingat Ya, wife itu message. satu. Dan cakap pasal order kan. Aku dah nampak satu this video budak Malaysia ni kan. That time aku rasa 1 week before raya. Habis few days before
raya orang ni dekat Malaysia, dia order baju. Okay. So dia order macam baju yang baju panjang apa? Jubah. Kurta. Kurta Atau jubah lah, jubah. Jubah atau kurta lah. So dia order, dia tunjuk. Kira dia kira close up tu, dia tunjuk. Aku order ni, korang tengok aku order ni. Habis yang sampai ni apa Hanat? Kata datang apa? Apa? Tupis kebaya Azab. Tupis kebaya. Habis dia pakai. Habis dah pakai tak apa, ketat tu benda. Habis macam ada ikat gini. Habis dia cakap, ini aku nak raya macam mana ni? Besok nak raya ni, macam mana aku nak pakai Hanat? Dia dah maki-maki dah kat video tu. Mestilah. Dia tak. That's the thing. Kalau kau order untuk apa ni? Kalau kau order online, habis lagi-lagi kalau kau order last minute, nak kena ada backup plan. Padahal kadang-kadang datang merepek. Tak ada tapi macam siap. Yang dia order lain, yang datang lain tu. Datang baju perempuan pula tu. Oh, siap. Tapi kelakar tu, video tu kelakar gila. Mesti ya. Aku suka kalau yang gitu. yang kira macam buat macam review tapi maki-maki. Aku favourite satu. Pasal dia dah geram gila apa. Jadi ada satu tu yang apa nama dia? Yang dia kalau all out satu maki. Siapa, Apa nama dia? Dia ada popular punya nama. Begitu mata. Dia suka jerit-jerit punya. Nanti dia Hanat kau. Dia dah maki. Kira dia dah mencarut rabak punya. Nanti aku cari Okay. Abang Luri Tak tahu aku. Tak lah, Aku tahu ada satu Abang Luri. Ada satu yang jual jam G-Shock. Orang selalu komen ni nanti dia dah sort lah. Nanti dia dah apa tu ketat gigi kan. Nanti dia start dia main maki-maki lah. Tu pun gerik. Tak ada. Aku saya dulu gerik yang marah siapa tau ya. Apa? Spectacle. Spectacle siapa? Pak kau bawa spectacle. Oh, ni lah. Kau punya favourite lah Kau dulu. ni favourite dah saya dulu. Bob. Oh, Bob Sengit. Oh, itu kalau Kau favourite apa tu? Dia kat sana, kat bawah lampu. Tapi ya Bob kelakar. itu Tak ada bang, tak ada. tu Ang boleh tahu ada. Bang, cik saya rasa cik boleh Tak belas. pasal dia spontaneously Alah. and untuk aku tepat pada waktunya. Dia kasih kan melekat ni satu kali kan. Tengok gitulah. Tak, aku tak tengok lah. Anyway, Yeah, cakap yeah. pasal ni aku ada short one. Going with the flow lah. Tadi dia cakap pasal Okay. kebaya ni semua kan. Okay. This year punya raya, aku nampak a few weeks ago. There was trending di pasal perempuannya, certain perempuan pakai baju kurung tapi too revealing. Certain orang just kau tahu macam ada satu sister ni ada macam buat video dia, korang kau pakai gini, kau pakai nampakkan dada lah ni semua. Kau ni fashion model ke apa, bla 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 lah. I see. Then Belum lagi belum ada yang come across aku tak nampak. Then it's more to like diorang cakap adat lah, adat. Betul lah. Macam diorang cakap adat. Kalau ada orang lain pakai baju betul-betul lah, tahu nak fashion ni semua. Betul. Betul korang tapi pakai lawa-lawa. Tu je lah aku baru teringat nak share. Going with the flow lah. Going with the flow. Itu aku no comment lah. I mean aku tak nak touch on that lah. Pasal tu semua masing-masing. Betul. Aku nak touch that. Salah. Not yours, don't touch. Oh yeah, not yes, don't touch. Yeah. Don't like that. Self reminder. Ya, self reminder lah. Shut up. Okay, dah boleh end. Apa? Dia aku just dengar kau cakap pelan-pelan nama. Dia cakap Blood Brothers. Kau salah Blood- dengar. yeah, Kau Blood cuba Brothers. dengar tu. Yalah. Yang 3GP Okay guys, kawan-kawan, terima kasih lah sampai Macam you. macam tak. Tidak. Entahlah. Okay lah, sampai di sini je lah episod kali ini. Betul. Untuk daripada kita, insyaAllah next week akan ada lagi episod lah. Sebab aku rasa kita punya masa busy pun dying down. Kita Yes. semua dah boleh insyaAllah soon back to track. Yes. More topics are coming up. InsyaAllah kita InsyaAllah. akan invite orang. Just stay tuned and continue supporting us. Siapa yang belasan orang tengah dengar kat Spotify, aku just bilang numbers lah. Bilang je tak kisah. Belasan Dia satu digit pun je aku dah bersyukur. sama. Belasan yang mendengar kita tu, terima kasih. Kat YouTube pun ada orang melihat kita Betul. video pun, terima kasih. Dan aku just thankful. Thankful lah. Thankful. Macam Hey nama- big man. I'm very thankful to you, Lisan. Woman. Tak, bila kau cakap thankful macam ada nama seseorang tu. Thanks. Tak apalah. Yeah. Tak payah blip. Apa ni, just share kita punya podcast. Betul. Kita YouTube. Betul. Follow kita kat social. Betul. And also what
Not yours, don't touch. Not yours, don't Not touch. your thing, don't touch. If can watch Shana, can watch us. Yes. Shana Blood brothers. Blood Blood brothers. brothers. Yes. Okay, continue lah. Okay, kalau kita bertiga ada tersalah cakap ke, terkasar bahasa, kurang konten ke, dry ke, boring ke, kita nak minta maaf daripada hujung ke hujung. Dengan begitu Pak Yasin kata-kata hari ini. Not yours, don't touch. Shanas. Alright, dengan begitu kita bagi boys korang. Bye bye. Ciao.